Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat demo tentang pH level antara air soda dan juga flask Uniwave air beralkali kita. Okey, sekarang dekat depan saya ni adalah ini air soda ataupun nama lain dia air berkarbonat, dan ini pula air alkali kita lah, flask Uniwave air beralkali. Sekarang saya akan tuangkan kedua-dua air ke dalam cawan. pH tester untuk kita tahu berapa level pH dalam air kita tadi tu. Okey, kalau korang boleh tengok kat sini, untuk air soda dia berada di tahap yang teruk tau, iaitu tahap acidic. Dan untuk air alkali kita, flask Uniwave air beralkali, dia berada di tahap pH yang ke-9 tau. Dekat sini korang boleh tahu betapa bagusnya, betapa specialnya air alkali kita berbanding dengan air soda yang berada di tahap yang asid lah, berasid. Dia membuatkan badan kita jadi berasid. Jadi korang jangan lupa dapatkan flask Uniwave air beralkali kita sebab dia bantu untuk kesihatan dalaman badan tau. Tekan link di bio kalau korang nak order.